boleh kan dia. Ya, untuk peminat-peminat Ihing, peminat siapa Mira semua benda tu tak ada apa pun. Korang yang judge terlampau overthinking sangat. Dia sebenarnya tak ada apa pun. Tapi yang akaun-akaun TikTok ni yang melaga-lagakan sebenarnya. Yang ada akaun-akaun TikTok. Diorang yang tak terima ayat tu. Yang peminat-peminat yang sat sana yang tak terima. Bukan Ihing yang Mira yang tak terima. Maksudnya sat peminat. Badan je besar. Ya, masalahnya aku sebelum ni dah tak ramai kawan. Aku ada kawan pun kecil je. Tiba-tiba aku dapat masuk sini, mula-mula aku rasa macam, oh ada orang support aku bersyukur. Tiba-tiba hujung-hujung aku kena tu. So aku macam tak apa. Betul tak? Kau faham tak? Dia jadi macam, Mira gila babi tu, view dia. Sebab aku dah minta maaf kat Mira banyak kali. Aku cakap, salah aku ke tu benda ni. Faham tak? Tak Sebabnya, pun. hujung-hujung kan, aku cakap, aku hari-hari, setiap masa aku akan scroll balik Mira punya YT. Aku cakap, tak naik tu, dia punya ni. Aku, Dia macam aku tak tahu orang bila orang terlampau minat dia macam tu akan jadi. Faham tak? Normal. Aku pun ada orang minat aku, suka aku. Tapi aku cakap kat orang yang suka aku tu jangan terlampau suka. Jangan terlampau suka sampai nak kecang orang lain semua dia tak perlu pun. Macam tu.